Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, untuk hari ni kalau boleh tengok cuaca dekat atas, dia macam nak hujan dengan tak hujan. Ada tempat yang kata cerah. Ada tempat yang kalau kita tengok sini dia punya awan pun mendung. So untuk kerja-kerja meracun aku tak berapa nak confident. Jadi untuk hari ni aku rasa dah sampai masa untuk aku pasang solar dekat aku punya sistem pengairan tu. Aku pasang solar kat aku punya solenoid valve, supaya lepas ni aku tak perlulah nak bawa balik bateri untuk charge balik ke rumah. So sistem solar aku ni teramat simple, basic je. Jadi kalau kata hampa nak tiru, insyaAllah boleh kot, tak susah. Sekali aku bawa hampa naik ke atas sana. Kita cuba set up sikit-sikit. Cumanya aku tak pasti sama ada dekat atas sana tu aku boleh buat video ke tak. Sebab cuaca tak menentu lah. Ada masa ada panas, ada masa tak. Biasanya kalau panas handphone ni dia buat hal. Handphone ni dia buat hal, dia tak nak record. Sebab apa, panas. So macam apa aku cuba sebaik mungkin untuk aku share dengan apa cara aku set up solar dekat kebun. Ok, bagi aku rehat sekejap, nak ambil oksigen sikit, isap rokok sebatang dua. Lepas tu kita sambung buat kerja kat atas. Alright, jadi kita sambung balik. Ok, ini adalah setup sementara aku. So dekat sini aku letak panel solar. Dekat sini aku letak bateri dengan solar controller. Ok, boleh tengok tu, bateri dengan solar controller. Dan dekat sini aku punya solenoid valve. Ok, ni solenoid valve. So sekarang ni aku nak setting pasang solar dengan sini lah. Ok, aku akan pasang solar dengan bateri. So tiang solar ni aku dah buat minggu lepas. Aku dah simen bawah ni. Dia agak kuat lah, cumanya yang aku tak berkenan nampak ni, dia boleh goyang-goyang. Tak kukuh sistem ni tak kukuh, tak cantik lah. Tapi untuk sementara lah aku rasa, kemungkinan besar sementara, biarlah dulu macam ni. Tak perlulah aku nak nak buat baru dia punya kaki, pakai macam ni dulu. Ok, so sekarang ni solar ni aku dah lekat dekat tiang. Ok, bawah ni dia punya wire pun aku dah kan kabel tight, cuma tinggal sini saja. Ini nanti kita akan sambung dengan ni lah, dia punya penyambung solar panel solar dengan dia punya ni controller. Ok, so sekarang ni aku kena selesaikan sini dulu. Aku kena selesaikan sambungan ni dulu. Sebab untuk sambung solar dengan controller, kena sambung ni, kita kena sambungkan bateri dulu. Ingat, sambungkan bateri dulu baru sambung pada solar. So sekarang ni bateri aku dah sambung, cuma aku nak sambung wire sajalah, daripada sini ke sini. Dan dekat sini aku rasa dekat sini aku akan tebuk lubang untuk wire ni masuk. Dan tekan letak ke atas. Kalau letak ke atas ni, nanti dia tutup, dia terkepit. So kita buat lubang satu kat sini. Ok, kita buat lubang kat sini supaya senang dia masuk, lekat kat sini. Alright, jom kita start buat kerja. Okey, cantik. Ngangam Dia lebih sikit apa? Ngangam. Cantik, alhamdulillah.
Okey, sekarang aku akan sambung antara kabel ni dengan solar. So sama positif daripada panel kita sambung pada wire positif. Wire positif senang je merah. Right. So kita sambung. Yap, susah sikit. Okey, cantik. Ini satu lagi. Okey. Cantik, alhamdulillah. Okay, kita adjust sikit. Alright. So, dah sambung. Kemaskan nanti. Right. Okey, sekarang aku nak sambungkan positif solar dengan positif controller. Okey, dia dah ada tanda positif negatif. So kita masuk aja. Okey, kita masuk aja. Betul kita ikat. Okey. Selesai satu. Kita pergi sebelah pula. Kita masukkan negatif solar. Yap. Okey. Ikat. Okey, kalau boleh tengok sini ya. Solar dah cas bateri. So sekarang ni dia tengah cas lah. Bila kata bateri solar dia sampai 13 volt, dia automatic cut off, dia takkan cas dah. Ni dia punya fungsi sistem solar. Fungsi apa? Control panel. Bila kata dah sampai 13, dia takkan cas dah. Baik. So letak sini. Kita start buat sambungan ke controller pula. Okey, sekarang ni aku akan mula sambung daripada sini ya. Aku akan sambung daripada control solar controller ke aku punya solar net valve kat sana tu. So kalau boleh tengok sini, aku dah tarik wire dan wire yang aku pakai sama juga wire kuning, sebab ni je wire yang aku ada. Cumanya untuk memudahkan aku dekat sini ya, dekat penghujung ni, satu aku letak teh hitam, satu tak letak. Teh hitam ni pada aku buat sebagai tanda untuk negatif lah. So negatif aku akan letak pada negatif sini, negatif dekat control apa, solar controller, dan juga tu sambung negatif dekat sana. So ni ya, negatif, negatif, positif, positif. Okey, right, jom kita sambung. Okey, ni adalah wire sambungan daripada solar control panel tadi ke belah sana. Aku tarik sini, dan dekat sini pun aku tanda juga negatif dengan positif. Yang negatif aku letak tanda ni pakai tip hitam. So untuk mudah kita faham lah. Kalau tidak kita akan salah letak, jadi tak berapa nak syok sangat. Ok, so dekat sini ya, asalnya memang aku dah ada klip boya ni. Ok, aku dah ada klip boya dekat sini, yang mana dulu kebiasaannya aku akan sambung dekat sini lah. Aku punya bateri. Ok, kepala bateri, negatif, negatif, positif, positif. So sekarang aku takkan pakai bateri dah. Yang aku akan pakai sini lah, daripada solar controller. So negatif kita sambung negatif. Ok, positif kita sambung positif.
Okey, siap sambungan. Simple. So sekarang ni masa untuk kita test sama ada berjaya ataupun tak. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dengar tak? Ni merah ni dah keluar. Sekali lagi. Off. Pada dengar tak bunyi solenoid valve ni dia buka. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tutup. Dengar. Kita buka. Dengar. Tak bunyi dah. Maknanya berfungsi lah. Okey, aku punya sistem solar ni berfungsi. Dan kalau tengok kat sini. Okey, kalau tengok sini. Ayat keluar. Nampak tak? Ajak. Allah Akbar. Ayat keluar. Okey. Tu ayat keluar. Right. Okey, aku tunjukkan hampa sekali. Satu set lengkap Ni solar panel. Power dia 50 watt. Okey, aku buat sambungan sini. Dan juga ada satu tiang. Cuma apa abaikan lah yang goyang-goyang ni. Tak nak buat apa. Aku buat cara salah dia punya tiang ni. Okey, ni solar panel 50 watt. Aku sambungkan ke solar charge controller. Okey, ni solar charge controller. Dua ni. Ya, aku zoom sikit. Okey. Dua ni positif negatif ni daripada solar. Yang dua ni pula sambungan pada bateri. Yang dua ni pula sambung pada outlet yang kita nak lah. Okey, macam ni lah sambungan yang aku buat. Okey. Bila kata sini dah lengkap, jom kita pergi pada outlet kita. Aku punya solenoid valve. Okey, tengok sini. Solenoid valve aku. Okey, ni solenoid valve. Ini timer yang aku sambung tadi pada timer. Sebab timer ni fungsi dia untuk tutup dan buka aku punya solenoid valve. So sambungan dia positif dan juga negatif. Boleh tengok sini. Gelap. Okey. So ni sambungan dia lengkap. Dan sekali lagi aku buka. Okey, on. Dia menyala. Dan dia punya solenoid valve muka kita dengan suara. Okey, ni aku off. Right. Okey, selesai lah. Okey, Alhamdulillah. Akhirnya aku berjaya juga upgrade aku punya sistem pengeran. Yang mana sebelum ni aku guna kuasa bateri 100% bateri. Dan sekarang aku dah upgrade pada sistem solar. Walaupun susunan dia tak berapa cantik, tapi jadilah untuk kebun dan juga untuk sistem yang simple macam ni. Cumanya aku nak cakap dengan apa, macam wire ni merah dengan hitam ni dengan wire kuning ni. Okey, terutama cakap cara aku buat ni salah. Sepatutnya aku kena buat piping yang cantik lah, piping yang elok untuk lindung wire ni pada cahaya matahari. Tapi untuk kebun aku ni aku ambil jalan mudah. Aku tak nak buat macam tu sebab dia bukannya sistem yang rumit. Dia punya power pun tak besar. Jadi aku abai je lah. Yang penting sekarang aku dah upgrade Aku dah upgrade sistem solar. Satu lagi lupa nak cerita apa. Untuk panel solar ni, sebaik-baiknya kita menghadap arah mana? Macam nak cerita apa? Okey, matahari ni daripada sini. Okey, dia turun kat sini. So sini dia menghadap lah cahaya matahari tu. Jangan paling belah sana pula. Kalau kalih belah sana, nanti takut belah petang dia tak dapat dia punya cahaya matahari. Okey, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.